perjuangan kami juga keadaan yang sebenarnya. Pertama, penyelesaian secara literal. Masalah perkara memerlukan penyelesaian sosial. Segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan. Remaja sudah hampir balik, sudah cukup umur untuk bercakwil, salah, melakukan kesalahan. Ibu bapa, orang tua, emak dan ayah. Selesai definisi lisan. Mari sama-sama kita lihat pula apakah pula kualitas dan konteks perdebatan yang kami di Kabinet Kerajaan ini bicarakan di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Yang kedua, proses kerajaan kami gambarkan sebagai kebebasan moral di kalangan insan yang berumur antara 13 hingga 18 tahun, seperti mana autoriti Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga kepada Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang melibatkan masalah-masalah seperti pengajian dadah, yang terima, samping dan lain-lain lagi. Manakala perasaan ibu bapa merujuk kepada penjaga. Salah ibu bapa di Kabinet Kerajaan pada hari ini kami gambarkan sebagai wajar untuk dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku masalah sosial di kalangan remaja. Maka apakah keadaan wajar untuk dipertanggungjawabkan ini? Kita melihat kepada kapasiti yang ada pada ibu bapa untuk mengawal selik anak-anak dan faktor ibu bapa sebagai faktor yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab dalam pembentukan jati diri seseorang remaja itu sendiri. Itu kami di Kabinet Kerajaan. Sabar dulu ibu-ibu muda. Justru di Kabinet Kerajaan pada hari ini, kami tidak pernah di Kabinet Kerajaan pula. Kami amat memperhatikan pada hari ini dan menunjukkan aspek pertama, aspek kasih sayang. Bahkan saya sebagai ibu muda akan bangkitkan berhujat menuju dua lagi aspek. Pertama tentang keperluan asas, kedua tentang aspek pendidikan. Tidak dilupakan, bahkan saya juga akan bangkit membahas dan menilai keseluruhan konsep supaya pembahasan silakan yang benar. Baik, hari ini apabila kita bercerita tentang masalah salah siapa, bermakna kita mencari punca. Kalau ibu bapa telah melakukan yang terbaik, anaknya masih terlibat, sama tahu ibu bapa juga kah? Tuan yang tidak pembangkang. Kerana apa yang dapat kita saksikan, apabila ibu bapa menghantar anak ke sekolah, mereka membiarkan perkara itu tidak berada tanggungjawab guru. Tanpa mengambil kira apa yang anak-anak mereka lakukan di sekolah. Adakah anak-anak melakukan gerakan tingkah, mengambil dazah, tidak diambil kira. Perkara ini perlu untuk diberikan oleh panel pembangkang. Dan yang kedua, beban pemberian kepada panel pembangkang, mereka perlu tunjukkan betapa ibu bapa bukanlah faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jati diri remaja untuk menafikan ia bukan salah ibu bapa. Terangkan sebab-sebabnya. Tidak perlu diceritakan apakah faktor-faktor lain yang terutama mempengaruhi pembentukan jati remaja. Itu sudah jelas. Tidak perlu kita perdebatkan. Maka, kami Kabinet Kerajaan pada hari ini betapa masalah sosial remaja salah ibu bapa. Yang kedua, memulakan analisa pengujian pertama Kabinet Kerajaan pada hari ini kami akan ceritakan tentang aspek kasih sayang. Lakukan 65% jumlah yang terlibat dengan saya datang daripada keluarga yang bermasalah kesan kekurangan kasih sayang. Bukankah ini menggambarkan salah ibu bapa atas masalah sosial remaja. Kedua, tentang kelebihan kasih sayang. Apabila ibu bapa perlu memberikan kemewahan kepada anak-anak sehingga mereka selalu dimajai atau mereka pintar pasti diperoleh. Kesannya, apabila mereka memohon untuk apabila mereka ingin terjebak dengan gejala-gejala sosial disebabkan ibu bapa yang perlu memberikan kemewahan dan memanjakan mereka, terjebaklah mereka dengan masalah sosial seperti gejala merokok. Kajian Kementerian Kesihatan yang dilakukan di atas pelajar di Pulau Pinang dan Kedah kepada 2,776 orang pelajar. Kesimpulan daripada penghujat ini, kami akan ceritakan betapa masalah sosial remaja salah ibu bapa dalam aspek kasih sayang kerana terjadi dan berkurang kasih sayang mempertimbangkan usul diterima.